Assalamualaikum, what's up guys? Hari ni aku nak lanjan kereta baru member. Dia cakap dia dah sampai rumah aku, tapi 20 minit dia parking rumah depan tu. Aduh, berapa banyak kali dia datang rumah aku pun dia tak tahu rumah aku kat mana. Hai, Ipan kereta baru. Oh my god, wow, boy, gila. Hoi, dah lah parking ujung sana 20 minit. Ingat dah sampai depan rumah, rupanya parking sana. Bos. Salah rumah tu. Ha, 20 minit. Ha? 20 parking. Ah, yalah 20 minit sana parking. 20 minit. Cepat pergi lokok je kat mana. Aduh. Mana nak tengok gear apa ni? Oh, ni Bawah. Aku dah terbiasa tengok kat sini. Aku mula pun confuse tu tengok monitor ni. Kecil sangat. Sebab aku punya tu dia ada tulis besar. Itu kalau aku cari mana mileage semua. Macam mana dia tahu kereta depan? Mana kereta depan? Baik tu. Lembut benar steering ni. Warna hijau cong. Rumah aku pun kau tak tahu. Lain ni. Dia Proton ada orang beli baru. Proton dia jangan. Oh. Kayu rasa kayu. Sebab steering tu dia tu rasa tak macam Saga aku. Mana signal belah mana? Oh, aku lupa lah. Azia ni. Aku bawa daripada Prono. Bawa dia lah tu lah. Aku bawa Azia kakak aku rasa macam vapor dia keluar. Aku dah lama bawa Prono. Aku bawa Proton. Signal lagi. Tak apa. Wiper di signal. Nak isi minyak dulu lah. Apa, korang kena beli kereta ni. Memang nice lah. Siap ada bagi tahu. Kereta ada 2 depan. Baik tu. Okay, aku sudah test drive kereta member. Memang korang kena beli lah. Kereta memang bajet macam ni memang apa, korang naik macam rasa macam kereta premium tau, kereta mahal. Rasa dia apa, memang kalau aku pun tak beli Saga MC2, aku dah beli MC3 ni lah. Memang terbaik lah nampak. Plastik pun tak buka lagi. Korang tengok memang bagus lah. Okay guys, itu saja. Nak lenjan kereta member tak boleh gerak. Nanti kan member menangis pula kan. Okay, gerak lu, ciao.